Cikgu, kenapa 1 dinar ni lebih untung daripada 1 gram? Sebelum kita simpan 1 dinar, sepatutnya kita tahu dulu yang 1 dinar ni berat dia adalah 4.25 gram dan bentuk dia bulat macam duit siling. Macam ni. Kita sering dengar dinar keluaran public gold, betul tak? Untuk public gold ni tuan-puan dia ada beberapa jenis lah. Ada 1/4 dinar, ada 1/2 dinar, ada 1 dinar, ada 5 dinar, ada 10 dinar. Tapi tuan-puan tahu tak berapa harga 1 dinar sekarang? Harga dia tuan-puan hari ni lebih kurang RM2,900. Yang mana 1 dinar ni antara item yang sangat bagus kalau tuan-puan nak buat simpanan. Maksudnya kita sebagai permulaan ni, kalau nak simpan untuk 1 dinar untuk newbie ni, sangat sesuai. 1 dinar ni cas pengeluaran dia adalah paling murah di public gold dan beratnya adalah 4.25 gram. Kalau tuan-puan nak bandingkan dengan 1 gram item macam ni, sebenarnya 1 dinar lagi sesuai kita nak keluarkan daripada account gap. Sebab apa? Sebab tuan-puan kena tahu 1 gram ni berat dia 1 gram je. Tapi 1 dinar ni berat dia 4 gram lebih. Jadi kalau anda rasa video ni bermanfaat dan anda berminat nak menyimpan dinar di bawah bimbingan Cikgu Ridwan dekat Public Gold, anda boleh isi beg biru di bawah, nanti saya akan bantu.